Kita akan main. Ada 3 markah. Kena letak gula dekat bawah kopi ni. Kalau Mak Yang angkat, lepas tu kena ini punya bom, maksudnya kalah. 3 je peluang. Okay. Jangan kata. Jangan tengok Ini letak kat mana? So 2 gula je tau. Okay. Nah. Mak Yang punya pula. Mana boleh? Pusing sana. Diam. Nampak tak? 2 je. Ini pun letak 2. Dah ke? Sekejap, sabar rapat-rapatkan. Dah ke? Okay dah. Okay. Okay. Tak balik ke? Tak balik. Ya. Okay. Takut je. Bom satu. Bam bam bu 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 bu. Dadah. Okay. Hari ni Okay. Okay, Tutup. tak balik. Okay, tutup. Okay. Itulah pula. Okay, Mak Yang dah ni Mak Yang menang. Hari ni dah kalah dah. Mata ini tinggal 2, Mak Yang still lagi 3. Uish. Sekejap. Okay dah. Selamat. Okay, Mak Yang. Duhai cintaku, sayang. Tak ada. Okay. Hari ni nak pilih ni lah. Tinggal 1 mata. Okay, Mak Yang. Duhai cintaku, sayang. Maksudnya bom dia adalah senang. Bom saya adalah susah untuk diketahui. Okay. Tak ada. Yang. Duhai cintaku. Okay. 2-1 tinggal. Saya tinggal 1. Mayang ada lagi 2 mata. Aduh, aku tinggal 1 je ni. Ya, ini lah. Kau Mayang punya dah tak ada sebab 2 gula je. Tak apalah. Okay, kena letak lagi 1 kat situ. Okay, jap. Duhai cintaku. Dah lah tinggal 1 Dah. mata je ni. Ni kat sini lah. Guys, dah last ni. Mata dia dah tak ada. Aduh, kalah dah. Okay. Jadi hari ni kita orang main game 2 orang je. Next time kalau korang nak tengok kita orang main game apa lagi, korang boleh saja komen dekat bawah. Like and share. Lepas ni nak main game apa lagi? Korang je boleh bagi tahu komen kat bawah, bagi idea untuk 2 orang ataupun 4 orang, tak kisah. Hari ni kita orang main 2 orang dulu. Bye daripada Aini dan Cik Ayah. Bye-bye.